Okey Kak Rizna, akak nak jual air balang, nak jual RM1 Kak. Bukan apa Kak, kalau Kak jual RM1, untung tu sikit sangat. Kalau akak nak dapatkan RM50 sehari, jual air balang tu, akak kena jual lebih daripada 100 Kak, baru dapat RM50. Yang tu kalau jual RM1 lah. Sebab tu biasa orang jual RM3, RM4 untuk air balang. Cuma, tapi tak tahulah Kak ada strategi meniaga macam mana. Contoh kalau akak meniaga nasi lemak ke, jual makanan ke apa-apa kan. Tujuan akak jual air balang tu murah supaya orang datang beli air balang, akak boleh promote makanan yang akak jual tu. Kalau akak buat strategi niaga macam tu, okey lah, sebab tujuan akak nak bagi untung dekat nasi lemak tu. Cuma air balang yang akak jual RM1 tu just marketing saja. Kalau buat teknik macam tu, okey lah, untung ada dekat nasi lemak tu, bukan dekat air balang tu. Kalau macam tu okey. Kalau semata-mata jual air balang Kak, yang tu lebih kepada penat badan je Kak. Kalau jual semata-mata air balang, jual RM1 macam tu. Aduh. Kata green tea tu Kak, boleh buat untuk balang 40 liter penuh. InsyaAllah nanti saya buat video, kita buat untuk balang 40 liter penuh, boleh buat. Pakai satu paket 500 gram tu je. Itulah kita punya powder memang sangat pekat. Guna sikit pun dah dapat banyak sangat.